Bromia balsamifera merupakan nama saintifik bagi pokok sembong yang kaya dengan antioksidan yang membantu melawan tekanan oksidatif dalam badan. Pengambilan herba pokok sembong mampu memberi kesan gaya hidup yang lebih sihat apabila disiplin diet yang tinggi dalam pengambilan herba sembong. Mekanisme pertahanan badan juga dapat menjadi lebih kuat yang akan memberi tindak balas pada kesihatan diri. Salah satu masalah kulit yang herba ini dapat atasi adalah luka pada kulit, mengurangkan keradangan dan banyak lagi. Teh herba adalah salah satu cara penyediaan yang mudah untuk mendapatkan khasiat dari pokok sembong ini. Cara penyediaannya amatlah mudah, iaitu dengan merendam daun pokok sembong yang kering dalam air panas hanya beberapa minit yang akan mengeluarkan kompaun aktif. Pengambilan teh herba sembong ini mampu memberi kelegaan dalaman seperti peningkatan proses pencernaan, mengurangkan tekanan, merehatkan diri setelah menghadapi hari yang panjang. Penggunaan alternatif pokok sembong ini adalah penggunaan secara topikal di mana hanya untuk penggunaan luaran sahaja, iaitu dalam bentuk balsam, salap atau kapur. Dengan kaedah rawatan luaran secara topikal, ianya mampu memberi kompaun yang aktif pada kulit, melegakan kesakitan, sebarang keradangan, gigitan serangga, ruam dan sakit otot. Bukan pengambilan dos pil sahaja yang mampu dikawal, namun herba juga perlu mengambil mengikut jumlah yang sesuai mengikut rawatan. Setiap individu disarankan berjumpa dengan pakar sebelum menggunakan herba ini supaya mengelakkan sebarang kesan sampingan yang negatif berlaku. Selain itu, individu juga perlu cakna terhadap alergi yang individu tersebut alami. Cara untuk mengesan tindak balas alergi pokok sembong ini adalah dengan menjalankan patch teks berkuantiti kecil sahaja. Jika terdapat sebarang kesan sampingan negatif, individu tersebut perlu menghentikan penggunaan dengan segera dan berjumpa dengan doktor untuk dapatkan rawatan. Kesimpulannya, pengambilan herba pokok sembong ini amatlah disarankan untuk diambil sebagai rutin harian kerana dengan adanya sifat holistik dan semula jadi. Pokok sembong bukan sahaja mampu memberi impak positif dalam gaya hidup, malah memberi kesihatan yang baik hanya dengan bantuan herba pokok sembong ini dalam rutin harian anda. Untuk perkongsian, jom subscribe Herba DT Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herba DT Channel. Sihat-sihat selalu!